Aplikasi permainan dalam talian Roblox memberi jaminan akan mempertingkat tahap keselamatan. Dan dalam sesi penjelasan itu, saya telah menjelaskan kepada pihak Roblox bahawa saya sendiri telah mengharamkan anak saya dari bermain. Berita Iwan Setiawan, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game online. Iwan harus menjalani terapi. Air jernih mengalir di telaga, mandi sambil menyiram bunga. Selamat datang ke sesi kita, harap ilmu bermanfaat semua. Assalamualaikum, pemula kata saya Sembah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terutamanya buat pensyarah GWCP 1042 iaitu Dr. Nur Fatihah binti Osman. Tidak lupa kepada rakan-rakan sekalian, bagi tugasan 3, kami sekumpulan yang mengandungi 3 orang ahli telah sebulat suara memilih satu artikel untuk dikupaskan iaitu tajuknya International Conference on Business Studies and Education ICBE. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2 Julai 2021. Tajuk utama artikel ini penggunaan permainan video terhadap kecenderungan pemikiran kritis murid sekolah rendah. Artikel ini juga telah ditulis oleh Muhammad Taqiyuddin, Muhammad Kamarun Laili, Dr. Shahlan Surat, Dr. Saleh Ahmad. Penulis pertama, Muhammad Taqiyuddin bin Muhammad Kamarun Laili, merupakan pelajar sarjana pendidikan psikologi pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Penulis kedua, Dr. Shahlan bin Surat, pensyarah Universiti Pusat Kajian Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran, iaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Penulis yang ketiga merupakan Prof. Madya Dr. Saleh bin Ahmad, merupakan pensyarah Universiti, iaitu Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam video kali ini, terdapat beberapa elemen yang akan kami kupaskan bersama berdasarkan artikel yang telah dipilih. Antara elemen-elemen tersebut ialah abstrak, pengenalan kajian, objektif kajian, kajian literatur dan konsep koheren, aplikasi kejelasan dalam menganalisis artikel tersebut dan juga rujukan artikel penulisan akademik. Jadi, hari ini saya akan menerangkan tentang elemen abstrak. Mengikut artikel ini, abstrak kajian ini adalah sangat menarik kerana ia melihat kepada peranan permainan video dalam pendidikan. Kita sedia maklum, permainan video masa kini bukan lagi sekadar hiburan. Ia berpotensi besar untuk dijadikan platform pendidikan yang baru, terutamanya dalam mengembangkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis. Namun, di negara kita, Malaysia, terdapat kekurangan penyelidikan yang menyeluruh dan spesifik yang mengkaji hubungan antara permainan video dan pemikiran kritis ini. Inilah jurang yang cuba diisi oleh kajian ini. Metodologi kajian. Jadi, apakah yang telah kami lakukan? Kajian ini menggunakan reka bentuk kuasi eksperimen dan melibatkan seramai 30 orang pelajar tahun 6 dari Sekolah Rendah Kebangsaan Kampung Tunku. Tujuan utama adalah untuk melihat adakah terdapat perbezaan dalam kecenderungan pemikiran kritis pelajar sebelum dan selepas mereka menjalani rawatan permainan video. Instrumen yang digunakan ialah instrumen yang diubah suai iaitu CCTDI atau California Critical Thinking Disposition Inventory yang mengandungi 7 item utama dan 42 sub-item. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 22 dengan menggunakan statistik deskriptif dan ujian T untuk statistik inferensi. Dapatan dan kesimpulan utama daripada abstrak artikel ini, mari kita lihat. Penemuan utamanya yang sangat signifikan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara kecenderungan pemikiran kritis pelajar sebelum dan selepas rawatan permainan video dijalankan. Nilai signifikan yang diperoleh ialah 0.000 iaitu jauh di bawah aras signifikan 0.05. Ini membawa maksud bahawa rawatan permainan video yang diberikan telah memberi kesan kepada peningkatan kecenderungan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Secara kesimpulannya, kajian ini mencadangkan bahawa permainan video memang berpotensi untuk menjadi alat yang berkesan dalam merangsang kemahiran pemikiran kritis pelajar di Malaysia. Sejurus selepas membincangkan penemuan utama tadi, kita beralih pula kepada konteks yang lebih luas, iaitu pengenalan terhadap kajian artikel ini.
perkembangan pembelajaran di peringkat sekolah rendah hari ini tidak dapat lari daripada pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT. Lebih khusus lagi, kita melihat impak besar daripada pelbagai alat digital yang berkembang pesat di bawah payung internet. Kajian-kajian terdahulu telah banyak mengemukakan kemungkinan pendidikan secara digital dan juga jenis pembelajaran yang lebih maju. Secara umumnya, sumber teknologi apabila difahami dan digunakan dengan cara yang betul terbukti memberikan lebih banyak faedah berbanding kekurangannya dalam pendidikan digital. Malah, semakin jelas bahawa penggunaan teknologi permainan video adalah relevan dan sesuai sebagai salah satu kaedah dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP, terutamanya di zaman moden ini. Seterusnya, kita beralih kepada perspektif berbeza tentang permainan video. Walau bagaimanapun, pandangan terhadap penggunaan permainan video dalam konteks akademik ini adalah sedikit berbeza. Memang terdapat kajian yang mengesahkan faedah positif penggunaannya seperti yang dilaporkan oleh Dickham dan Ferguson dan juga Merin atau Martin. Namun, kita juga tidak boleh menafikan wujudnya kajian yang mengesahkan penjanaan tingkah laku ganas daripada penggunaan permainan video tertentu seperti yang dikemukakan oleh R. Shang dan Y. Wang. Walaupun begitu, garisan positif semakin jelas. Banyak lagi kajian seperti yang dilakukan oleh Advocate dan lain-lain atau Aznar Dias serta lain-lain menunjukkan bahawa penggunaan permainan video dalam bidang akademik dan pendidikan sememangnya memberikan manfaat yang ketara. Seterusnya, justifikasi kajian ini menjelaskan mengapa aspek pembelajaran berasaskan permainan digital semakin mendapatkan perhatian di dunia pendidikan. Namun, di sinilah letaknya cabaran utama di negara kita. Walaupun trend global bergerak ke arah ini, pengaplikasian permainan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP di Malaysia masih belum mendapat perhatian yang sewajarnya oleh warga pendidik kita. Baiklah, kini kita beralih pula kepada kajian literatur. Kajian literatur dalam artikel ini berperanan penting untuk memberikan latar belakang dan justifikasi terhadap kajian yang dijalankan, iaitu mengenai kecenderungan pemikiran kritis melalui penggunaan permainan video. Penulis menyusun sorotan kajian lepas secara berperingkat dan logik, bermula dengan keperluan pelajar masa kini dalam era digital. Diikuti dengan penerapan metodologi pembelajaran berasaskan permainan dan diakhiri dengan penekanan terhadap kepentingan inovasi dalam pembelajaran. Contoh daripada artikel yang dapat kita lihat, 3 perenggan utama dalam Seksyen 2, keperluan pemikiran kritis, pembelajaran berasaskan permainan dan inovasi pembelajaran. Dalam Seksyen 2 pula, penulis telah mengemukakan pandangan serta dapatan daripada penyelidik terdahulu seperti M. Fernandez, Santin, N. Yanis Jacobs dan Hartman. Contoh daripada artikel, pandangan ini telah digunakan bagi menyokong hujah utama dan membina asas teori yang kukuh. Penyusunan perenggan juga menunjukkan kesinambungan idea yang jelas. Perenggan pertama menekankan keperluan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar abad ke-21 menurut M. Fernandez Santin. Perenggan kedua mengaitkan dengan pembelajaran berasaskan permainan menurut N. Yanis Baud, A. Alazi, F. Ahmad. Manakala perenggan ketiga menumpukan kepada inovasi dan motivasi pelajar, iaitu yang telah diutarakan sendiri dari Jacobs, Water, Grease dan Bankston. Semua contoh ini telah diambil daripada isi dalam artikel tersebut. Kajian literatur ini juga memperlihatkan usaha penulis untuk menggabungkan pelbagai sumber akademik bagi menyokong perspektif kajian mereka. Keseluruhannya, bahagian kajian literatur ini menunjukkan pendekatan yang sistematik dan tersusun kerana penulis bukan sekadar menyenaraikan teori lepas tetapi mengaitkannya terus dengan objektif kajian. Contoh yang dapat kita lihat pada bahagian akhir Seksyen 2, penulis menegaskan bahawa permainan video bukan sekadar hiburan tetapi alat untuk meningkatkan daya fikir dan motivasi pelajar. Beralih kepada elemen seterusnya ialah aplikasi kejelasan dalam menganalisis artikel ini. Kejelasan dalam penulisan akademik merujuk kepada sejauh mana maklumat, data dan hujah dapat disampaikan dengan cara yang mudah, difahami, disusun
serta bebas daripada kekeliruan. Dalam artikel yang dikaji, penulis menunjukkan tahap kejelasan yang tinggi kerana setiap bahagian daripada penyampaian data hingga kepada kesimpulan disusun secara logik dan sistematik. Antara aplikasi kejelasan yang terdapat di artikel ini ialah penyampaian data yang jelas dan terperinci. Penulis menggunakan jadual kurungan 1, kurungan 2 dan kurungan 3 untuk mempersembahkan maklumat statistik serta nilai min, sisihan piawai dan nilai signifikan. Penggunaan jadual ini membantu pembaca memahami keputusan kajian dengan cepat kerana mereka dapat melihat terus perubahan skor pemikiran kritis pelajar sebelum dan selepas rawatan dijalankan. Hal ini mengelakkan keperluan untuk membaca perenggan panjang yang penuh dengan angka dan penerangan statistik. Selain itu, setiap jadual disertakan dengan penerangan ringkas selepasnya, menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja memaparkan data tetapi juga menafsirkan maksudnya dengan jelas. Seterusnya, artikel menggunakan penjelasan dapatan menggunakan bahasa mudah. Penulis mengelak daripada menggunakan jargon atau istilah statistik yang terlalu kompleks. Contohnya, ayat yang terdapat dalam artikel itu ialah, namun setelah rawatan dijalankan, terdapat peningkatan skor min bagi setiap item selepas rawatan dijalankan. Ini menunjukkan gaya bahasa yang padat dan terus kepada maksud. Ayat ini membantu pembaca yang bukan berlatarkan belakang statistik untuk tetap memahami isi kandungan tanpa rasa keliru. Kejelasan bahasa ini penting dalam kajian akademik kerana ia memastikan mesej utama dapat dilayakkan kepada khalayak yang lebih luas. Selain itu, kesimpulan disusun dengan jelas dan berpandukan bukti. Dalam bab 5, penulis memulakan kesimpulan dengan kenyataan umum seperti permainan video semakin mendapat perhatian sebagai potensi baharu, sebelum mengaitkannya dengan dasar-dasar pendidikan negara seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan Inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Penyusunan ini menunjukkan kejelasan struktur kerana pembaca dibimbing secara berperingkat daripada idea umum kepada sokongan fakta yang kukuh dan konteks semasa. Hasilnya, pembaca dapat memahami dengan mudah bagaimana dapatan kajian ini relevan dengan realiti pendidikan di Malaysia. Seterusnya, penulis memberikan rujukan yang tepat dan konsisten di dalam artikel ini. Penulis turut mengekalkan kejelasan dengan menggunakan sistem rujukan yang konsisten. Contohnya dengan menambah nombor rujukan dalam kurungan 17, dalam kurungan 18 dan dalam kurungan 19 selepas setiap pernyataan penting. Ini bukan sahaja meningkatkan kredibiliti hujah tetapi juga memudahkan pembaca untuk menjejaki sumber asal sekiranya ingin mendalami topik tersebut. Kejelasan rujukan juga mengurangkan risiko salah tafsir atau kekeliruan terhadap sumber maklumat. Dan akhir sekali, terdapat keseimbangan antara teori, data dan tafsiran. Artikel ini bukan sekadar menyenaraikan angka atau jadual semata-mata. Secara keseluruhannya, artikel ini memperlihatkan kejelasan yang tinggi dalam menyampaikan analisis dan kesimpulan. Penggunaan jadual yang informatif, bahasa yang mudah difahami serta penyusunan hujah yang berperingkat membantu pembaca memahami hubungan antara permainan video dan peningkatan pemikiran kritis pelajar. Kejelasan ini bukan sahaja menunjukkan kematangan penulisan akademik tetapi juga memastikan hasil kajian dapat diinterpretasikan dengan betul dan digunakan sebagai rujukan dalam konteks pendidikan sebenar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selepas itu, saya akan teruskan dengan bahagian koheren. Sebelum kita mendalami dengan lebih dalam lagi tentang koheren ini, izinkan saya menerangkan definisinya. Koheren ialah kesinambungan idea dan keselarasan antara isi, data dan hujah dalam artikel.
Seperti yang kita tahu, artikel ini menunjukkan koheren yang kuat kerana terdapat aliran isi tersusun dan logik di mana struktur artikel mengikut urutan kajian akademik. Antara contoh yang kita boleh lihat ialah setelah bahagian metodologi kajian terus disambung dengan analisis data dan diikuti keputusan dan perbincangan. Ini menunjukkan penulis menyusun laporan secara sistematik dan mudah difahami pembaca. Antara koheren lain yang saya dapati di dalam artikel ini ialah hubungan logik antara dapatan kuantitatif dan hujah. Seperti yang tertera dalam jadual 2 dan jadual 3, penulis tunjukkan perbandingan nilai min sebelum dan selepas rawatan permainan video. Kemudian diteruskan lagi dalam bab 5, keputusan dan perbincangan. Penulis jelaskan bahawa terdapat peningkatan signifikan dalam skor pemikiran kritis selepas pelajar bermain permainan video. Ini menunjukkan hubungan logik antara data empirikal dan penerangan teks. Bukti yang disokong dengan huraian yang konsisten. Di samping itu, terdapat juga kesinambungan tema antara bab. Seperti yang terdapat dari sorotan kajian lepas, penulis sudah menekankan bahawa permainan video boleh meningkatkan pemikiran kritis. Manakala di bab keputusan dan perbincangan, hujah itu diperkuat melalui dapatan sebenar. Dan di bab kesimpulan pula, tema sama dirumuskan semula dengan padangan masa depan, mengaitkan dengan PPN 2013 hingga 2025 dan penggunaan ICT di sekolah. Jadi, idea utama bergerak konsisten dari awal hingga akhir tanpa lari daripada fokus utama kajian. Seperti yang kita tahu dalam artikel ini, penulis menunjukkan tahap koheren yang tinggi antara teori dan dapatan kajian. Setiap bahagian daripada teori awal hinggalah kepada keputusan akhir saling berkaitan dan menyokong objektif utama kajian, iaitu melihat bagaimana permainan video dapat meningkatkan pemikiran kritis pelajar. Penulis menggunakan teori Holbrook 2017, Jupilia 2018 dan Brilliant 2019 sebagai asas hujah. Teori-teori ini menjelaskan bahawa permainan video mampu merangsang fungsi otak, meningkatkan dan tumpu serta pemikiran strategik. Hasil dapatan dalam kajian menunjukkan peningkatan skor min dalam jadual 2, iaitu menandakan pelajar menunjukkan peningkatan dalam kemahiran kognitif serta selepas terlibat dengan aktiviti permainan video. Ini menyokong teori Holbrook yang menyatakan aktiviti tersebut boleh membina profil kognitif optimum pelajar. Seterusnya, saya akan teruskan dengan koheren yang lain, iaitu pembandingan dan pengukuhan hujah. Penulis juga membandingkan hasil dapatan dengan penyelidik lain seperti Jupilia dan Brilliant. Contohnya, Brilliant 2019 mendapati permainan strategi mampu melatih pelajar membuat keputusan pantas dan berfikir secara analitik. Dapatan ini seiring dengan keputusan kajian semasa yang menunjuk peningkatan ketara dalam aspek pemikiran kritis. Secara keseluruhannya, artikel ini menunjukkan koheren yang kuat kerana teori, metodologi, dapatan dan kesimpulan semuanya bergerak ke arah satu matlamat yang sama, iaitu membuktikan bahawa permainan video bukan sekadar hiburan tetapi juga medium pembelajaran yang dapat merangsang keupayaan kognitif dan pemikiran kritis pelajar. Seterusnya, akan saya bacakan rujukan yang terdapat dalam artikel kami, di mana dapat kita lihat rujukan pertama iaitu C.LG tiru LML Smith C. Stanchu MC Bular K iaitu pada tahun 2020
yang merupakan online teaching and learning in higher education during the coronavirus pandemic students perspective. Dapat yang kita lihat rujukan yang kedua iaitu Canon R, Canton I, Arias AR dan Baelo R pada tahun 2017 iaitu Initiation into Teaching from the Perspective of Primary School Teachers, Differences between Newly Qualified and Experienced Teachers, Journal of New Approaches in Educational Research 6.2. Dan yang ketiga iaitu DCAM W dan Ferguson CHJ pada tahun 2017 iaitu The Impact of Degree of Exposure to a Violent Video Games, Family Background and Other Factors on Youth Violence, Journal of Youth and Adolescents. Dan banyak lagi rujukan yang lain. Sekian. Tuntasnya, kajian ini ibarat cermin yang memantulkan wajah baru kepada dunia pendidikan, di mana permainan bukan lagi sekadar hiburan, tetapi jambatan ilmu yang menghubungkan daya fikir dan kreativiti pelajar. Melalui sorotan literatur yang tersusun dan berlapis makna, penulis berjaya menenun benang-benang teori menjadi satu kain kefahaman yang indah. Menunjukkan bahawa dalam setiap permainan terselit nilai pembelajaran yang mampu mencorak masa depan generasi berilmu. Sekejap, Ibu. Korang. Masuk. Aiman, Ibu tengah cakap dengan Aiman ni. Aiman dengar tak? Tu, mata tu dah merah dah. Sampai bila nak jadi macam ni? Ish, mana ada Ibu? Ibu tahu Aiman suka sangat main game. Tapi janganlah sampai minat tu kuasai hidup Aiman. Biar kita yang kawal masa. Jangan masa yang kawal kita. Betul juga Ibu. Mungkin Aiman dah main banyak sangat sampai lupa, lalai. Tak ingat tanggungjawab. Tak apa Aiman. Yang penting Aiman sedar sekarang, okey? Gunakan masa Aiman dengan bijak. Main boleh. Tapi ingat, pelajaran mesti kena utamakan. Okey Aiman? Baik Ibu. Okey, tengok balik. Apa Ibu punya baju tadi? Sesuai je tu. 3. Wait, Miss.
Jom lawan game lagi dengan aku. Aku dah buka senjata baru aku. Tui. Hei. Ingat. Kau ni janganlah duk ajak Muiz main game lagi. Kau pun satu Muiz. Kan hari tu cikgu dah pesan. Kurangkan sikit main game. Aduh. Esok kita bikin matematik. Apa kau tak ingat? Aku ingat je. Cikgu pesan, ibu aku pun ada pesan. Ha, betul. Kalau macam tu, kan? Apa kata kita main hujung minggu ni? Betul juga tu. Kalau nak main sikit-sikit tak apa. Nanti tak dalam pelajaran. Ha, tu baru betul. Game ni boleh jadi hidup kan? Tapi kena berpada-pada lah. Tambahan kita ni pelajar. Jadikan pelajaran tu nombor satu dulu. Betul. Kalau kita pandai urus masa, dua-dua pun boleh jalan. Belajar pun mantap. Game pun tak hilang. Ya, sebab kejayaan ni bukan datang dari apa yang kita suka je korang. Tambahan dia datang dari disiplin dan keseimbangan hidup kita. Aku setuju. Lepas ni kita sama-sama saja. Okay? Jangan sampai hobi kita buat kita lupa akan jawab. Janji, mulai hari ni saya nak belajar dulu baru main game. Baguslah, inilah baru kawan sejati. Saling nasihat dan tolong ke arah kebaikan. Betul? Betul. Betul.